Assalamualaikum guys, welcome back. Korang ingat tak sebelum ni pernah viral mutawif ke ustaz ke benda semua, aku lupa lah, yang ambil upah untuk servis doa dekat depan Kaabah. Servis tu dia tak tahan lama sebab lepas viral berbondong-bondong kecaman yang masuk sampaikan founder tu dia delete dan juga berhenti buat servis tu. Paling baru ni pula aku dah dapat satu video yang mana aku harap kita anggaplah ini sebagai satu video social awareness untuk kita semua lagi berhati-hati. Kisahnya dalam video ni kita boleh tengok ada seorang individu yang ambil gambar sticky note dipercayai berisi doa-doa ataupun mungkin juga just wish pada sahabat, pada kenalan ke benda semua ke, tapi apa benda yang aku yakin ianya melibatkan duit. Aku tak pasti kejadian ni ataupun video ni diambil dekat mana, adakah dekat Tanah Suci ataupun sebenarnya ini ialah scam, mungkin contohlah daripada Algeria ke ataupun daripada mana-mana Tanah Suci ke, ataupun mungkin sebenarnya bukan dekat Tanah Suci pun, sebenarnya dekat mana-mana pelosok dunia ni yang mana dia just jual wajah dia yang bersih, suci, yang muka memang setiap tahun pergi haji ke pergi umrah benda semua kan. So dia yakinkan orang untuk ambil servis doa dia, wallahualam. Cuma bila kata kita tengok video macam ni, kita sendiri pun rasa macam ralat, kita rasa macam tertanya-tanya, adakah benda ni selalu jadi? Benda ni samalah dengan kes badal haji yang mana adalah beberapa situasi yang terjadi. Pertamanya, boleh pula benda ni diorang buat jadi bisnes yang mana adalah company yang ambil upah badal haji yang mana sepatutnya seorang wakil untuk satu nama, tapi sebabkan tamak duit, seorang wakil ambil sampai 9 hingga ke 10 nama. Orang ramai tempting lah sebab harga upah badal haji tu murah. Ada yang ambil RM2,500, ada yang nampak legit sikit dia ambil RM3,999. Sedangkan kos asas untuk badal haji tu paling busuk pun aku dengar dalam RM5,000-6,000. Itu pun kalau kata kita tak ambil untung langsung. Ada juga just ambil upah dan minta seorang ataupun dua orang belah Tanah Suci sana, Mekah, Madinah, untuk ambilkan gambar proses-proses badal haji tu benda semua. Itu belum masuk lagi yang duk tipu korban binatang untuk raya haji dekat Tanah Suci tu. Lembu contohnya kita boleh bagi dalam 7 bahagian saja. Dia pergi bantai 20 bahagian. Orang-orang macam ni lah sebenarnya yang rosakkan nama agama. Orang macam ni lah sebenarnya yang buatkan kita susah nak percaya pada syarikat yang betul-betul ikhlas nak buat kerja. Aku dulu pernah lah couple dengan seorang girl ni. Dia bersungguh lah dia nak jadi terkenal semua kan. Ada sekali tu dia bagi tahu dekat aku, awak, saya dah pergi dah jumpa seorang ustaz ni. Lepas tu dia cakap, dia minta ustaz tu untuk doakan semoga impian dia untuk jadi terkenal tu tercapai. Lepas tu korang tahu tak apa benda yang dia kata ustaz tu cakap dekat dia? Saya dah doa dah. Doa tu sekarang ni dekat malaikat. Tapi lambat sikit lah nak sampai dekat Allah sebab sekarang ni tengah beratur. Huh? Emotional damage. Aku tepuk dahi weh time tu weh. Aduh, nasib baiklah aku dah putus dengan dia. Tapi yelah, kita masa tu pun muda lagi, baru belasan tahun. So mungkin lah time tu dia macam naif kan semua kan, wallahualam lah. Cuma macam mana pun sempat jugalah dia rasa famous tu sekejap, but not in a good way lah. Apa pun, aku harap orang kita tak kenalah scam doa macam ni. Even better, aku harap tak ada lagi orang lain kat mana-mana kat pelosok dunia ni yang tertipu dengan scam ni semua. Nak doa, korang doalah sendiri. Kalau kata kau yakin dengan Allah, kau beriman dengan Allah, insya-Allah doa kau kat mana-mana pun Allah insya-Allah akan pemudahkan. Atau kalau kata kau tak dapat lah masa tu, mungkin Allah akan bagi waktu lain ataupun Allah akan gantikan doa kita tu dengan sesuatu yang lagi baik. Contohnya kita doakan, kita minta kemewahan. Tapi hidup kita sampai sekarang takat hidung je. Cuma rasa sedih kita, tertekan hidup kita semua tu, kita masih mampu untuk luahkan perasaan tu dekat mak ayah kita yang masih lagi sihat dekat rumah. Berbanding dengan orang yang mewah gila-gila babs punya, tapi duduk sendirian, tak ada tempat meluah, tak tahu nak percaya kat siapa. Mak ayah dah lama dah tak ada. Aku rasa adanya mak dan juga ayah tu lagi bernilai. Betul tak? Betul. Dan akhir kata pepantun, apa guna ilmu hisab kalau mengeja masih tersekat? Doa kita tiada hijab, andai iman tiada syarat. Dan kalau korang suka konten dari dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day.
Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun kat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga, dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati.